Hai semua. Okey, hai korang. Hari ini saya bersama satu customer kami yang baru saja selesai membuat rawatan di klinik kami sebulan yang lalu. Okey, so hari ini dia akan kongsikan pengalaman dia melakukan rawatan di klinik kami. Perkenalkan diri akak. Nama saya Nedi, saya berusia 38 tahun. Saya telah mempunyai 3 orang anak dan saya berasal dari Sydney. Saya nak tanya akak lah, apa yang buatkan akak yakin untuk membuat rawatan di klinik kami? Saya nampak dekat FB, lepas tu saya tanya staff, doktor perempuan ke lelaki dan staff cakap, kat sini semua perempuan dan doktor perempuan, so saya rasa selamat nampak kat sini. Faham? Okey. Semasa buat rawatan tu sakit tak? Tak ada rasa sakit langsung, cuma rasa tak selesa sikit je lah. Tapi sepanjang rawatan saya boleh main phone. Dia boleh main phone guys. Okay. So selepas selesai rawatan, apa perasaan akak? Saya happy, lepas tu saya rasa lebih yakin. Suami pun asyik puji je lah. Itu yang penting sebenarnya. Okay. Okay, so saya nak minta rate daripada akak lah. 1 sampai 10, akak bagi berapa? 9.5/10. Tinggi. So kalau akak ada kawan-kawan kan, akak rasa akak akan perkenankan tak dekat dia orang dengan klinik kami ni? Pastilah, saya nak orang cantik juga. Terima kasih akak. Okay, so untuk korang yang mana ada masalah sama seperti akak ni, korang jangan rasa insecure sebab itu normal untuk wanita di luar sana. Kita semua sama je. Okay? So untuk korang yang nak buat rawatan macam akak ni juga, korang boleh contact nombor di bawah untuk consult. Okay? So jangan lupa contact. Bye bye.